واجعل لي وزيرا من أهلي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Alhamdulillah, syukur kita masih dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sama-sama memeriahkan majlis pengajian kitab Ihya Ulumuddin. Kalau kita kenang-kenangkan tahun-tahun yang lalu, 10 tahun yang lepas, belasan tahun yang lalu, kita tak pernah sangka pun yang satu hari nanti kita akan duduk dalam majlis pengajian kitab Ihya Ulumuddin. Macam yang kita duduk sekarang. Bukan kata tuan-tuan tak pernah sangka, saya sendiri pun tak pernah sangka. Memang tak jangka pun suatu hari nanti akan mengajarkan kitab Ihya Ulumuddin, lebih-lebih lagi secara umum, dalam kuliah yang umum. Kita masing-masing tak sangka, tapi sekarang jadi kenyataan. Ini semua sebenarnya ialah perancangan dan ketentuan. Perancangan dan ketentuan Allah sejak azali, pada azali lagi. Iaitu ketika belum ada mana-mana makhluk, sebelum ada waktu lagi, sebelum ada cerah dan gelap, sebelum dijadikan ruang dan tempat. Ketika itu Allah sudah pun menentukan, mentakdirkan yang suatu hari nanti kita ni akan duduk dalam majlis pengajian kitab Ihya. Jadi selepas daripada azali, Allah jalankan segala perancangan dia. Yang kita nak hadir kuliah kitab Ihya ini, berapa kali kita nak hadir, berapa lama kita nak hadir, berapa banyak kita nak amal, semuanya sudah ada dalam pengetahuan Allah pada azali. Sebelum dia menciptakan mana-mana makhluk, dah tahu dah semua. Jadi perancangan Allah ini sempurna, tak ada sebarang kelemahan. Perancangan Allah tak ada sebarang kesilapan. Perancangan Allah tak ada sebarang pembetulan. Kot-kot ada salah ke dia tiba-tiba nak ubah? Tak ada. Sebagaimana pada azali dulu dia dah rancang, macam itulah yang berlaku selepas azali, sekarang dan juga masa akan datang. Kerana itulah Allah Maha mengatur. Semua dia atur siap-siap, semua dia rancang. Dan dia Maha mengetahui, semua dia tahu siap-siap pada azali lagi. 100% dia rancang, 100% dia atur, 100% dia tahu. Jesus yang dipertuhankan oleh sebahagian orang Kristian, dia tak tahu semua. Tak semua benda yang dia tahu. Hari kiamat pun dia mengaku dia tak tahu. Tetapi Allah tahu hari kiamat bila berlaku. Begitu juga dengan Krishna yang dipertuhankan oleh sebahagian daripada penganut agama Hindu. Krishna pun tak tahu semua perkara. Bahkan di akhir hayat dia, dia masuk ke dalam hutan, dia dipanah oleh satu orang pemburu dan dia mati kerana panahan itu. Dia pun tak tahu benda tu. Tetapi Allah Subhanahu wa taala semua dia tahu. Sejak bila dia tahu? Sejak azali lagi. Jadi Allah tahu tak yang malam ni kita ni akan hadir? Kita sedia maklumlah jawapan dia. Memang dia tahu. Bahkan dia yang pilih, dia yang tentukan, dia yang takdirkan. Bila Allah tahu kita nak hadir ni pada azali lagi, sebelum ada mana-mana makhluk, sebelum dia ciptakan mana-mana makhluk. Bila yang dia tahu, dia rancang kita nak datang ni, sejak bila dia pilih pada azali lagi, sebelum ada mana-mana makhluk. Sebab itu kita kena beriman dengan qada dan qadar. Bagi orang yang tak tahu, tak faham tentang qada dan qadar, kemungkinan besar dia tak boleh nak terima. Dia tak boleh nak terima apa yang telah ditentukan oleh Tuhan. Bahkan dalam pelajaran kita nanti akan sampai ke satu pelajaran nama dia redha. Walau susah, walau payah, walau buruk, ada satu peringkat tu redha. Tapi orang yang tak lalui, tak faham selok belok takdir Tuhan ini, sekadar yang sepatutnya dia faham, dia akan mengalami gangguan dalam diri dia.
Dan mereka ni lah yang berisiko untuk dia sangat kecewa dan mengambil langkah untuk bunuh diri dengan cara-cara yang dia pilih. Sama ada dia terjun jambatan ke, dia bakar diri dia sendiri ke, dia tidur di landasan kereta api ke, sebab dia kecewa. Dia tak boleh, dia keimanan dia tentang qada dan qadar tu tak mencapai peringkat yang memadai. Oleh kerana kita ni dah faham bahawa pada hakikatnya Allah yang pilih kita, Allah yang lorongkan kita untuk datang ke sini, Allah yang gerakkan kita, baik hati ataupun juga anggota badan kita, kedua-duanya Allah gerakkan untuk hadir ke majlis malam ini. Jadi kita kena banyak-banyak bersyukur. Banyak-banyak bersyukur sebab dia yang pilih. Sekiranya Allah tak pilih, maka malam ini tak datanglah kita. Sekiranya Allah tak tentukan kita datang, malam ini tak datanglah kita. Sekiranya Allah tak gerakkan hati, tak gerakkan minda, tak gerakkan kaki tangan kita nak datang, tak gerakkan kenderaan kita, tak sampailah kita. Semuanya kerana Allah. Bahkan kita sembahyang itu pun kita sebut di hujung dia kerana Allah. Sahaja aku sembahyang sekian kerana Allah Ta'ala. Perkataan kerana tu pun ada banyak maksud dia tu. Huraian itu panjang. Jadi kita ucapkan selamat datang kepada tuan-tuan, puan-puan, tetamu Taman Syurga, untuk sama-sama kita berada sebentar di bawah naungan sayap para malaikat, yakni majlis pengajian kitab Ihya Ulumuddin bagi tahun yang ke-6 kali yang ke-195. InsyaAllah huraian syarahan kitab Cinta Allah, kitab Mahabbah, bagi kali yang ke-52. Hadirin yang dirahmati Allah sekalian, kitab Ihya Ulumuddin, kitab Ihya ini, kalau di negara kita ni susah kita nak dapat pengajian dia. Pengajian kitab Ihya ni tak banyak. Dan orang yang menentang kitab Ihya ni tak kurang. Pengajian dia dah lah tak banyak. Dan orang yang menentang dia pula nak suruh tutup kitab ni tak kurang. Jadi kalau bukan kita lah yang panjang-panjangkan kitab Ihya ni, siapalah lagi yang kita nak harapkan? Kita yang ada ilmu serba sedikit tentang kitab Ihya ni, tanggungjawab kita untuk meneruskan kelangsungan hidupnya kitab Ihya ini di tengah masyarakat. Kalau bukan kita lah yang promosi, orang-orang yang belajar ni, tak kira lah di sini atau di tempat lain, kalau bukan mereka lah yang promosi, siapa lagi yang nak promosi? Kalau bukan kita yang hebah-hebahkan, siapa lagi yang nak hebahkan? Yang nak hebahkan tu kurang, yang nak suruh tutup tu tak kurang. Orang-orang daripada kaum Syiah, mereka tak suka kitab Ihya. Kalau boleh dia nak suruh kitab Ihya ni tutup, jangan dibuka-buka. Sebab kitab Ihya ni tak menyokong mereka, malah memusuhi mereka, ajaran mereka. Kaum Salafi Wahabi lagi tak suka. Begitu juga dengan kaum Siplis, sekularis, pluralis, liberalis, dan yang seumpama dengannya, memang tak suka kitab Ihya. Kalau boleh mereka nak hapuskan kitab Ihya ni, jangan ada dah di muka bumi ni. Tapi sehingga ke hari ini masih ada lagi. Kitab Ihya ni masih terus hidup. Masih gagal untuk mereka hapuskan. Bahkan mereka cuba nak selewengkan. Ada pihak-pihak yang cuba nak selewengkan, ubah sana, ubah sini, tapi berjaya dikesan yang aslinya masih sampai juga kepada kita sampai ke hari ini. Kalau kita perhatikan kitab-kitab yang lain, terutamanya kitab Ibanah Abu Hasan Asy'ari, tak tahu dah yang mana satu betul, yang mana satu tak betul. Banyak versi, tak tahu versi yang mana. Baru-baru ini ada satu orang hamba Allah, dia kata pegangan bahawa Allah tidak bertempat ni salah dengan pandangan Asy'ariyah. Jadi dia kata dia ambil daripada kitab Ibanah. Dia ikut kitab Ibanah lah, karya Imam Abu Hasan Asy'ari sendiri. Tapi bila orang tanya pada dia, kamu guna kitab Ibanah keluaran yang mana?
Versi yang mana? Sampai sudah dia tak jawab. Sebab dia pun tak tahu yang mana yang betul sebenarnya kitab Ibanah ni. Kalau dia tunjuk versi kita, versi dia, kita pun ada versi kita. Orang lain ada versi dia pula. Kitab Ibanah dah tak selamat dah. Tak tahu mana satu. Tapi kitab Ihya ni insya-Allah masih selamat lagi. Kita masih boleh mengambil manfaat secara tulen daripada isi kandungan kitab Ihya. Daripada maklum balas yang kita dapat, orang yang jauh-jauh di tempat mereka tak ada pengajian kitab Ihya, tapi mereka nak. Saya ada berbalas mesej dengan orang dari Johor, dari Sumatera pun ada. Sumatera, dari Sabah, Sarawak. Mereka mencari-cari pengajian kitab Ihya. Di Pulau Jawa ada. Ada beberapa tempat yang ajar. Tempat-tempat lain susah. Susah nak cari. Jadi saya cadangkan mereka carilah pengajian kitab Minhaj Al-Abidin. Satu lagi kitab Imam Ghazali, nipislah daripada kitab Ihya ni, tapi bolehlah nak menampung buat sementara sebelum dapat pengajian kitab Ihya. Isi kandungan dia tu dah sesuai sangat dah. Ada juga tempat-tempat yang ada pengajian kitab Ihya. Ada yang bagus-bagus. Macam di Pulau Jawa tu ada tempat yang bagus-bagus pengajian dia, syarahan dia bagus. Tapi ada juga yang sangat umum. Ada orang dia mengajar kitab Ihya ringkas. Seolah-olah dia ajar tu ialah ringkasan Ihya. Dia buka kitab Ihya. Dia buka kitab Ihya, dia ajar. Tapi bila kita dengar syarahan dia melalui internet, tengok ringkas sangat. Seolah-olah dia ajar tu bukan kitab Ihya, dia cuma ajar ringkasan kepada kitab Ihya. Ada juga yang jenis baca. Dia baca satu ayat, dia tak syarah pun. Lepas tu dia bagi komentar sikit. Dia bagi komentar, sekali dia baca ayat kedua pula. Baca, yang hadirin pun semak bacaan dia. Sekali dia bagi komentar sikit. Sekali dia baca, dia bukan syarahan pun. Maksud dia yang tersirat tu banyak yang tak sampai lah. Ada juga kita jumpa orang yang mengajar kitab Ihya ni, dia ajar dalam bahasa Arab. Orang Melayu Indonesia bahasa Arab. Dia buka kitab Ihya bahasa Arab. Memang handal lah nampaknya. Kan? Sebab dari segi bahasa Arab tu nampak dia mahir. Walaupun mungkin bukan pakar, tapi dia mahir. Kita pun dengar lah. Tapi setelah kita tunggu lama dengar, yang dia buat itu bukan syarahan kitab Ihya, tapi lebih kepada terjemahan. Dia baca yang bahasa Arabnya, lepas tu dia terjemah apa yang bahasa Arab tu cakap. Jadi nampak macam hebat lah. Hebat dia tahu bahasa Arab. Dia terjemah tu, lepas tu dia bagi komentar sikit. Sekali ayat kedua pula, dia baca bahasa Arab, orang lain semua semak, dia terjemah apa maksud dia. Lepas tu dia komen sikit, sekali sambung. Dia tak syarah pun. Bukan syarahan. Dari segi bahasa Arab tu nampak handal lah, tapi tak syarah juga. Tapi kita di sini alhamdulillah syukur, kita syarahkan dengan agak terperinci lah. Kerana kita dimudahkan oleh Allah untuk mengkuliahkan kitab ini seminggu sekali. Di tempat-tempat lain yang kita ajar pun sebulan sekali tak boleh nak buat terperinci juga. Itu pun ringkasan saja. Apakah antara kelebihan kitab Ihya Ulumuddin ni? Banyak kelebihan dia. Tapi satu yang kita boleh fikir secara logik lah, secara bodoh-bodoh pemikiran kita, Imam Al-Ghazali ni boleh dikatakan dia tu pada zaman dia adalah ulama nombor satu. Dalam keadaan dia ulama nombor satu itu di dunia Islam ni, masih ada lagi matlamat yang dia tak dapat nak capai. Dengan ilmu yang dia ada, sampai orang panggil dia Hujjatul Islam, dia nampak ada lagi benda yang dia belum boleh dapat dari segi kerohanian. Belum boleh sampai lagi. Dia cari. Dia cari dengan pelbagai kitab yang mampu dia dapat lah, kitab tak sampai juga. Segala kitab-kitab yang ada pada zaman itu, yang mana dia boleh sampai ke tangan dia, tak tercapai juga benda yang dia dah nampak dah. Cuma dia tak sampai, dia nampak dah ada lagi ni. Dia juga dah berguru dengan ulama-ulama besar, ulama fiqh, ulama tauhid, ulama tasawuf, kan, Al-Farmadi, Al-Juwaini dan lain-lain. Sampai ulama-ulama ni meninggal semua, tak sampai juga. Akhirnya dia pun jatuh sakit. Disebabkan tak sampai tu, dia pun jatuh sakit. Nak bercakap pun tak boleh.
Beberapa bulan lidah dia keluh, dia nak mengajar tak boleh, dia tinggal pengajarannya, dia terbaring di rumah, nak bercakap pun tak boleh. Akhirnya dia minta gerak daripada Allah, dia kena keluar. Jadi dia beruzlah lah. Dia keluar, tinggalkan tempat dia, jawatan-jawatan dia semua, lebih kurang 10 atau 11 tahun. Dalam 10 dan 11 tahun itulah baru dia dapat capai benda yang dia tak dapat capai sebelum ni. Dengan segala kitab yang ada pada zaman itu, tak sampai juga. Dengan segala tok guru yang ada pada zaman itu, yang mampu dia capai, sampai tok guru tu meninggal semua, tak sampai juga. Dengan segala sanad yang ada pada zaman itu, tak sampai juga. Akhirnya dia cari sendiri. Dia cari sendiri, barulah sampai dalam 10-11 tahun tu. Dan yang dia dapat dalam 10-11 tahun tu, dia masukkan dalam kitab Ihya. Sini ni. Yang tersurat, yang tersirat tu ada dalam kitab Ihya ni. Kan? Imam Ghazali dia cari dengan segala kitab, segala guru, segala sanad, tak dapat. Akhirnya dia dapat dan dia tulis kitab Ihya. Ini kelebihan kitab Ihya ni. Hadirin yang dirahmati Allah sekalian. Kita masih bincang tentang jinak hati. Dalam kuliah yang lepas dan juga 1-2 kuliah sebelum itu, kita bicara tentang orang yang sedang dilamun cinta. Manusia ni kalau dah jatuh cinta, dah tentu dia akan mengalami beberapa kesan. Ada kesan yang berlaku pada diri dia tu. 3 kesan utama. Ada macam-macam kesan, ada 3 kesan utama. Ke atas diri pencinta ialah, yang pertama, orang yang bercinta ni dia akan rindu. Dia terharap-harap, ternanti-nanti nak bertemu dengan yang dia rindu tu. Dah tentu dah. Mana boleh kalau cinta tiba-tiba tak rindu, tak kena lah. Cinta dia mesti rindu. Yang kedua, orang yang mencintai sesuatu, dia mesti ada takut. Yakni khawatir, bimbang, risau. Apa yang dia takut? Dia takut kalau-kalau yang dia cinta itu terlepas. Dia khawatir kalau-kalau yang dia cinta itu terjauh. Dia bimbang sekiranya yang dia sayang itu terdinding, terhijab daripada dia. Jadi ada takut. Pecinta dia mesti ada rindu dan dia juga ada takut. Dan yang ketiga, orang yang bercinta ni dia mesti ada jinak hati. Jinak hati ni maksudnya dia jatuh asyik lah. Jatuh asyik, berahi lah dalam melayani cinta dia tu. Jadi orang yang mencintai sesuatu, dia ada rindu pada diri dia, dia ada takut pada diri dia, dan dia juga ada jinak hati pada diri dia. Begitu juga apabila kita mencintai Allah, kita ada rindu. Rindu kerana kita belum dapat betul-betul jumpa dia lagi, walau sehebat mana makrifah kita di dunia ini. Kerana sebenar-benar pertemuan dengan Allah nanti, sebenar-benar perjumpaan berhadap-hadapan nanti, ialah setelah kita masuk ke dalam syurga. Nikmat syurga satu perkara, dan ada tambahannya. Yang tambahannya itulah nikmat memandang Allah, bertemu, sebenar-benar bertemu dengan Allah. Jadi orang yang cinta akan Allah, dia mesti ada rindu tu. Rindu tu hanya akan selesai setelah berjumpa, dan berjumpanya ialah setelah kita masuk ke dalam syurga. Yang kedua, orang yang cinta akan Allah, dia ada takut, ada khawatir, ada bimbang. Dia takut kalau sekarang dia cinta, tapi mungkin esok lusa dah kurang cinta, ataupun tak cinta langsung, ataupun khawatir masa nak mati nanti tiba-tiba tak rasa cinta akan Allah. Jadi ada takut. Bila ada takut, dia ada harap. Ada takut, ada harap lah. Kita harap cinta berterusan, cinta semakin hangat. Masa sebelum mati, mati dalam keadaan mencintai Allah. Ada takut, ada harap. Jadi takut dengan harap ni dia memang berkawan berdua lah, rapat. Yang ketiga, orang yang mencintai Allah dah tentu dia ada jinak hati. Dia ada asyik, ada berahi, ada bermesra-mesraan dengan Allah, kalau betul dia cinta. Ketiga-tiga perasaan ini, iaitu rindu, takut dan jinak hati, umumnya tidak sama kuat. Ada orang yang dia lebih kuat perasaan rindu dia.
berbanding perasaan bimbang dan jinak hati. Ada pula orang yang lebih kuat bimbang dia berbanding perasaan rindu dan jinak hati. Dan ada pula orang yang lebih kuat perasaan jinak hati dia daripada perasaan rindu dan bimbang. Ketiga-tiga perasaan ni juga selalu silih berganti dari segi kekuatannya dalam diri seseorang. Dalam diri kita lah. Bila kita dah sampai ke maqam cinta akan Allah, kadang-kadang kita ni kuat rindu, teringin sangat, tak sama-sama rasa nak jumpa dah Allah ni. Sebab nikmat yang tertinggi ialah jumpa Allah. Di mana? Setelah kita masuk dalam syurga nanti. Kadang-kadang kita kuat yang itu. Hari lain pula, waktu yang lain pula, kita ni lebih kuat perasaan bimbang. Aku sekarang ni memanglah ada cinta Allah, esok aku cinta tak lagi, rasa risau. Aku ni masa nak mati nanti Allah pilih tak sebagai seorang pecinta. Yang tu yang lebih kuat dalam hati kita, perasaan tu. Dan ada pula masanya kadang-kadang kita rasa lebih kuat jinak hati. Sekurang-kurangnya aku sekarang ni belajar tentang cinta Allah dan aku memang cinta akan Allah. Jadi dia duk layan. Dia pandang ke mana pun dia pandang tembus, dia nampak kelunakan Allah pada setiap pandangan dia. Dia nampak kasih sayang Allah pada setiap gerak-geri makhluk. Dia duk layan yang tu. Jadi tiga-tiga perasaan ni ada dalam diri seseorang pecinta. Cuma dia bertukar-tukar, silih berganti. Yang mana satu yang paling dominan ketika itu. Orang yang kuat mengalami jinak hati, yang dia duk layan sangat ni, layan perasaan cinta dia dengan Allah tadi, kadang-kadang sampai dia terlupa ataupun terkurang perasaan rindu dan bimbang. Sebab dia duk layan sangat, dia terlupa yang tu. Masuk pelajaran malam ini. Tajuk dia makna bersangatan cinta. Maksudnya kuatnya cinta. Cinta yang berlebihan lah. Oleh kerasnya kejinakan hati. Cinta dia tu kuat sangat kerana dia kuat sangat jinak hati dia. Kita tengok huraian. Kata Imam Al-Ghazali, ketahuilah kiranya bahawa kejinakan hati itu apabila berkekalan, kalau perasaan jinak hati ni dia berterusan, dia istiqamah lah, mengeras, perasaan jinak hati ni kuat dan teguh, tidak dikacaukan, yakni tidak diganggu oleh kebimbangan rindu dan tidak dikeruhkan oleh ketakutan berubah dan hijab. Maksudnya orang ni dia tengah tenggelam dalam melayan cinta dia kepada Allah, sedangkan dia belum mati lagi, dia di dunia ni lagi. Yang rindu tadi dah macam dia tak apa terfikir dah. Yang takut pun macam dah ke tepi dah. Dia lebih dikuasai oleh perasaan jinak hati. Bercinta, dia tenggelam dalam bercinta lah. Ketika itu jinak hati menjadi yang paling dominan dalam diri dia, maka akan membuahkan semacam dari berkembang. Bila dia terlalu jinak hati, terlalu melayan sangat, dia akan datang satu yang luar biasa. Luar biasa dari segi cakap-cakap dia. Perbuatan dia tak sama dengan perbuatan orang biasa, sebab dia tenggelam dalam cinta. Dari segi perbuatan dia, perbuatan dia kadang-kadang kita nampak pelik, nampak macam tak betul pun ada kadang-kadang, sebab dia tenggelam dalam cinta. Dan dari segi munajahnya dengan Allah Ta'ala, kadang-kadang ada dia itu ditantangkan bentuk kerana padanya dari keberanian dan kurangnya kehebatan. Akan tetapi hal itu mungkin, maksudnya hal itu tidak mustahil akan berlaku untuk orang yang ditegakkan mencapai pada darjat kejinakan hati. Imam Ghazali dia nak cerita satu keadaan yang pelik yang berlaku kepada orang yang kuat jinak hati dia. Tapi bukan semua orang yang jinak hati datang perkara pelik ni, orang tertentu saja. Dan kita pun tak boleh nak tiru-tiru. Kalau tiru-tiru dia akan jadi bahaya. Dan orang yang tidak ditegakkan pada darjat yang demikian, maksudnya yang tidak sampai kepada maham orang yang terlalu jinak hati. Kita ni cinta biasa-biasa saja, cinta akan Allah ni. Tiba-tiba kita nak berlakon ataupun berlagak seolah-olah kita ni orang yang dah kuat jinak hati. Dia tak boleh.
dan meniru-niru, yakni menyerupai dengan mereka. Tak boleh nak tiru-tiru perkataan-perkataan mereka tu. Pada perbuatan dan pembicaraan, nescaya ia binasa. Nescaya ia binasa. Siapa yang duk tiru-tiru, nak tunjuk kononnya dia tenggelam dalam cinta, Imam Ghazali kata nescaya ia binasa dengan yang demikian, dan hampir kepada kekufuran. Sebab perkara pelik yang berlaku kepada orang-orang yang tenggelam dalam cinta ni, kalau saja-saja kita nak tiru, dia hampir kepada kekufuran. Jadi kita tak boleh nak tiru. Kita tak boleh nak tiru. Cuma kita faham, oh keadaan dia ni macam ni. Keadaan dia macam tu. Contohnya, jadi Imam Ghazali dia bawa satu cerita. Tapi nak diingatkan, cerita ini dia bukanlah hadis. Hadis sahih pun bukan, hadis hasan pun bukan, hadis dhaif pun bukan. Oleh kerana dia bukan hadis, kita ambil sebagai iktibar sahaja. Tak boleh nak jadikan kita punya sandaran hujah utama, tak boleh lah. Contohnya, Munajah Barah Al-Aswad. Satu orang, aswad ni hitam lah, satu orang macam orang kulit hitam lah, yang disuruh oleh Allah Ta'ala kepada Musa kalimullah alaihi salam supaya meminta pada Barah. Allah dia perintahkan Nabi Musa pergi minta kepada Barah ni, minta tolong untuk melakukan solat minta hujan, solat istisqa bagi kaum Bani Israel sesudah mereka itu mengalami musim kemarau selama 7 tahun. Jadi menurut riwayatnya 7 tahun dah Nabi Musa dengan kaum Bani Israel ni kemarau, hujan tak turun. Nabi Musa, Nabi itu, dia doa, tak sampai juga hujan. Jadi Tuhan suruh dia pergi cari satu orang nama Barah. Sebab Barah ni dari segi doa dia lagi hebat. Nabi Musa alaihissalam keluar untuk mengerjakan solat istisqa. Solat minta hujan ni biasa orang buat di lapangan lah, bukan di bawah bumbung. Bagi mereka itu dalam jamaah 70,000 orang. Nabi Musa dengan 70,000 orang kaum Bani Israel doa. Tak turun hujan. Kena minta juga bantuan daripada Barah. Maka Allah Azza wa Jalla menurunkan wahyu kepada Musa alaihissalam, bagaimana aku terima doa bagi mereka? Macam mana aku nak terima doa kaum Bani Israel ni? Sedangkan telah digelapkan kepada mereka oleh dosa-dosa mereka. Kaum Bani Israel ni banyak sangat dosa, macam mana Tuhan nak terima doa? Padahal Nabi Musa dah sekali tu, hati mereka itu keji. Mereka berdoa kepada aku dengan tidak yakin. Dosa banyak, lepas itu doa tak yakin pula. Dengan Nabi Musa pun mereka tak yakin. Mereka sering membantah Nabi Musa. Mereka merasa aman dari rencanaku. Kaum Bani Israel ni satu sifat dia, dia berasa Tuhan tidak ada mengenakan bencana ke atas mereka, sama ada di dunia dan di akhirat. Sebab apa? Sebab mereka bangsa pilihan. Dalam semua seluruh umat manusia ni, mereka bangsa pilihan Tuhan. Jadi takkanlah Tuhan nak kenakan kami masalah, dah tentu kami akan diselamatkan. Jadi mereka rasa mereka ni akan sentiasa diselamatkan. Jadi tak payah duk minta-minta. Jadi perasaan tu sebenarnya salah. Nabi Musa lagi pun duk minta. Walaupun Nabi Musa dah tentu dah selamat dah. Tapi dia minta juga. Bani Israel ni dia sombong. Dia rasa dah tentu dah kami selamat. Kita perhatikan zaman sekarang pun memang keturunan kaum Yahudi ni lah yang menguasai dunia kan. Secara langsung ataupun secara tak langsung, semua di bawah pengaruh mereka. Dari segi hiburannya, dari segi pendidikannya, universiti-universiti utama dunia, dari segi ketenteraannya, dari segi perniagaannya, dari segi institusi kewangannya, semua di bawah mereka lah, langsung ataupun secara tak langsung. Jadi mereka rasa memang kami daripada dulu dipilih oleh Tuhan, dah tentu kami akan selamat. Ini perasaan mereka. Sebenarnya mereka lah kaum yang paling dilaknat oleh Tuhan. Apa bukti dia? Buktinya punyalah banyak Nabi dihantar kepada mereka. Ni nak menunjukkan teruknya mereka tu. Kalau orang Arab cukup hantar Nabi Muhammad seorang je, lepas tu boleh kata baik belaka, walaupun bukan 100% baiklah sampai ke hari ini. Seorang je. Yang Bani Israel tadi
Punyalah ramai Nabi tak baik-baik juga. Mereka dakwa kami bangsa pilihan. Apa bukti? Kami paling banyak Nabi. Sebenarnya paling ramai Nabi itu menunjukkan mereka kaum paling teruk. Sebab hantar peringatan tak mau berubah. Punya ramai Nabi daripada mereka ni. Hantar Nabi Yaqub, hantar Nabi Yusuf, hantar Nabi Musa, Nabi Harun, Nabi Daniel, Samuel, Nabi, ramailah Nabi apa? Asal nama-nama yang kita tak biasa sebut pun, Yehezkiel. Punya ramai Nabi, tak berubah sampai sekarang. Bangsa Arab sungguh pun asyik-asyik sembah berhala, hantar Nabi Muhammad seorang, terus elok. Sambung. Yang perintah Allah kepada Nabi Musa, pergilah kepada salah seorang daripada hamba-Ku yang namanya Barah. Katakanlah kepadanya supaya dia keluar kepada solat istisqa sehingga aku mengabulkan doanya. Nabi Musa, kamu pergi carilah satu orang ni nama dia Barah. Ajak dia solat minta hujan sekali. Maka Nabi Musa pun menanyakan tentang Barah. Tanya sebab dia tak kenal. Tanya sana, tanya sini, tak jumpa lagi. Sampailah pada suatu hari Nabi Musa berjalan kaki pada suatu jalan besar. Tiba-tiba seorang hamba hitam telah berada di hadapannya. Dia jumpa satu hamba kulit hitam. Di antara dua mata hamba itu ada debu dari bekas sujud. Maksud dia orang soleh lah ni. Dan pada kain selimut yang diikatkan di atas lehernya ada debu-debu juga. Lalu Nabi Musa pun kenal dia itulah Barak dengan nur Allah. Dia tengok-tengok kata, orang ni dah ni. Maka Musa AS memberi salam kepadanya dan bertanya, siapa nama kamu? Hamba hitam tu menjawab, namaku Barak. Musa pun menyambung, jadi engkaulah yang kami cari sejak beberapa lama ni. Keluarlah, maksud datanglah, solatlah. Solat minta hujan dengan kami, semayang minta hujan dengan kami sekali. Hamba hitam itu lalu keluar dan dia mengucapkan dalam doanya. Ini doa dia, dan doa dia ni untuk orang yang jinak hati. Yang kita tak sampai, kita tak boleh nak tiru-tiru. Kita ambil pengetahuan saja. Kebetulan ini pun bukan hadis. Apa kata Barah? Tiadakah ini daripada perbuatan engkau? Tidakkah ini dari kesantunan engkau? Apakah yang nyata bagi engkau? Adakah kurang kepada engkau mata air engkau? Dia macam-macam dia menghujah Tuhan. Ni yang hujan tak turun ni, kurangkah air kamu wahai Tuhan? Macam dia menghujah. Kita tak boleh. Kita tak sampai, jangan buat-buat sampai. Nanti akan binasa dan mungkin berisiko kekufuran. Barah ni dia sampai, layak dengan dia. Dia seolah-olah menghujah Tuhan, tapi sebenarnya bukan dia menghujah Tuhan. Dia macam orang berkasih lah. Orang berkasih ni dia ada kelebihan lah. Ataupun angin itu melawan daripada mentaati engkau. Ni yang hujan tak turun-turun ni, angin tak mau dengar cakap kamu ke? Ataukah telah habis apa yang ada pada engkau? Ataukah bersangatan kemarahan engkau atas orang-orang yang berdosa? Tidakkah engkau itu Maha Pengampun? Sebelum diciptakan orang-orang yang berbuat kesalahan, telah engkau ciptakan rahmat dan engkau suruh dengan kasih sayang. Ataukah engkau perlihatkan kepada kami bahawa engkau enggan, engkau tak mau? Ataukah engkau takut akan luput waktu lalu engkau segerakan dengan siksaan? Berkata yang meriwayatkan cerita ni, sentiasalah Barah itu pada tempatnya. Maksudnya Barah dia tak bangun-bangun. Dia semayang tu, lepas tu dia situlah dia berdoa. Sehingga basahlah kaum Bani Israel itu dengan titik-titik hujan. Dah 7 tahun dah. Puluh ribu orang doa. Nabi Musa pun doa sekali tak turun. Barah dia doa tiba-tiba turun. Dan Allah Ta'ala menumbuhkan rumput dalam setengah hari. Sehingga datanglah kenderaan. Apa maksud datanglah kenderaan tu saya tak faham. Berkata yang meriwayatkan cerita ni, maka kembalilah Barak. Barak pun pergilah, dah turun hujan. Lalu ia diterima oleh Musa AS. Barak bertanya, bagaimana engkau melihat ketika aku bertengkar dengan Tuhanku? Dia kata, aku bertengkar dengan Tuhanku. Kita mana boleh bertengkar dengan Tuhan kan? Apa itu bahasa dalam lah, bahasa sufi dia. Bagaimana ia menginsafkan aku? Lalu Nabi Musa bermaksud hendak mengajarinya. Nabi Musa nak tegur lah kan?
Maka Allah Ta'ala menurunkan wahyu kepada Nabi Musa. Sesungguhnya Barak itu dia mentertawakan aku tiap hari 3 kali. Dengan Tuhan dia boleh macam tu kan. Jadi kita tak sampai makam ini, jangan kita buat. Macam mana Barak dia boleh sampai makam yang macam tu? Adakah dia lebih afdal, lebih mulia, lebih utama daripada Nabi Musa? Sebenarnya tidak. Dia itu lebih dia dari segi doa saja. Ya, lebih dia dari segi doa saja. Nabi Musa sebagai salah seorang Nabi Ulul Azmi, dia lebih utama daripada Barak. Begitu juga Nabi Musa dengan Nabi Khidir. Kan Nabi Musa dia belajar dengan Nabi Khidir. Dan dia pun gagal pula dalam pelajaran dia tu. Adakah Nabi Khidir lebih utama daripada Nabi Musa? Tak juga. Nabi Khidir lebih dia tu dari segi ilmu-ilmu tu saja. Dari segi yang lain-lain lebih lagi Nabi Musa. Begitu juga orang persoalkan Sayyidina Umar dengan Sayyidina Ali. Nabi Muhammad perintah suruh mereka ni cari Uwais Al-Qarni. Suruh Uwais Al-Qarni doakan mereka. Adakah Uwais lebih hebat daripada mereka di sisi Allah? Tak juga. Tetaplah Sayyidina Umar, Sayyidina Ali, Sayyidina Uthman, Sayyidina Abu Bakar lebih lagi daripada Uwais. Ada orang kata Uwais Al-Qarni dia terkenal di langit, tidak terkenal di bumi. Tapi kita kena ingat yang 4 orang khalifah ni mereka terkenal di langit, terkenal di bumi. Dia lebih lagi. Cuma kelebihan Uwais tadi dari segi doa dia. Macam kes Nabi Musa tadi lah, Barak dia tak lebih pada Nabi Musa, tapi dari segi doa lebih dia lagi. Adakah orang yang lebih dari segi doa ni dia dah garanti selamat? Belum tentu. Sebab dalam kitab Ihya ni juga ada satu kes lagi cerita Nabi Musa juga. Ada seorang hamba Allah nama dia Bal'am. Bal'am ni doa dia sangat dimakbulkan oleh Tuhan. Satu ketika Nabi Musa dengan kaum dia nak sampai kat negeri Palestin. Penduduk di kawasan itu mereka tak suka. Bagi mereka kaum Bani Israel ni jahat. Sebab di Mesir dulu dah buat angkara dah. Ni nak main negeri kita pula ni, habislah negeri kita. Mereka pergi jumpa Bal'am. Sedangkan Bal'am ni satu orang yang soleh, doa dia dimakbulkan oleh Tuhan. Mereka jumpa Bal'am ni, minta doa supaya Nabi Musa jangan sampai kat sini. Mula-mula Bal'am dia tak mau doa sebab dia tahu dah dia doa mesti jadi. Tapi orang, kalau ikut cerita dia, orang guna isteri dia lah, pujuk dia macam-macam lah cara lah. Akhirnya dia setuju. Bila dia setuju, dia pun doa. Doa supaya Nabi Musa dan kaum dia tidak sampai ke negeri mereka. Memang tak sampai, bahkan sesat beberapa tahun. Setengah riwayat kata puluhan tahun. Nabi Musa terkena doa dia sesat di padang pasir dengan kaum Bani Israel. Dari segi doa dia lebih. Tapi kesudahannya ada ayat Quran yang cerita tentang dia tu. Saya tak ingat ayat yang mana. Ayat yang cerita tentang orang yang mati terjelir lidah dia. Tuan-tuan cuba cari. Yang tu ulama kata yang tu cerita tentang Bal'am. Doa dia memang dimakbulkan oleh Tuhan. Dia doa Nabi Musa sesat pun sesat. Sesat jalan tak jumpa. Tak sampai negeri dia. Maksudnya doa dia Tuhan terima. Tapi mati dia terus. Mati dia tidak dalam keadaan beriman. Jadi yang lebih dari segi doa ni tak semestinya selamat. Jangan kita kata dia tu makbul doa, jadi dia lebih hebat lagi. Belum tentu. Di sisi Allah kita tak tahu. Jadi orang-orang yang jinak hati ni, macam mana doa mereka ni boleh lebih makbul? Sebab mereka ni kekasih Tuhan. Kita ambil contoh raja dalam sebuah kerajaan. Nombor 1 raja. Nombor 2 dia punya bendahara, Perdana Menteri. Perdana Menteri inilah yang tahu segala macam cerita lebih pada raja lagi pun. Ketika raja tak ada, dialah yang memangku jawatan raja. Yang kata bendahara ni tadi. Tapi bendahara serapat-rapat, sehebat-hebat dia dengan raja, boleh tak dia pergi ambil bantai, dia pergi ketuk kepala raja? Tak boleh. Silap-silap dia kena hukum pancung. Tapi dayang-dayang yang tak ada apa-apa, dalam kerajaan dayang-dayang ni tak tahu cerita apa pun, naik kuda pun tak reti, perang pun tak reti, urus negeri pun tak reti. Tapi dengan raja dia boleh ambil bantai ketuk kepala. Sebab kekasih dia kan, raja tidur sekali semua kekasih. Dia minta apa pun, tuanku patik nak yang ni lah, okeylah bagi. Bendahara minta belum tentu lagi. Tapi hak yang dayang-dayang, isteri-isteri tu minta, dapat. Jadi tamsilan dia macam tu lah. Orang-orang macam orang ni tadi, Barak ni tadi,
Dia ni kekasih Allah. Jadi dia minta apa-apa mudah dapat. Tapi dari segi kedudukan sebenarnya lebih lagi Nabi Musa. Nabi Musa ni macam bendahara tadilah. Tu kedudukan dia tu. Bukan kata dayang-dayang lebih daripada bendahara dah. Cuma dari segi kabul saja. Raja dia mudah nak kabulkan permintaan orang yang dia sayang tu. Dayang-dayang dia berbanding permintaan bendahara dan panglima-panglima dia. Seterusnya cerita Imam Ghazali. Dari Al-Hasan, telah terbakar rumah-rumah dari bambu, rumah-rumah yang diperbuat daripada buluh di Basrah, Iraq. Maka tinggallah di tengah-tengah rumah yang terbakar itu sebuah rumah yang tak terbakar. Rumah-rumah buluh ni semua terbakar, dah satu rumah yang tak terbakar. Orang heran. Abu Musa pada ketika itu menjadi amir, menjadi ketua, menjadi yang berhormat sanalah di Basrah. Maka orang pun cerita kepada Abu Musa. Dia kirim seorang utusan panggil tuan rumah yang rumah dia tak terbakar tadi. Jadi utusan tu bawa seorang tua kepada Amir. Amir pun tanya, "Ya Syah." Syah ni orang tua lah. "Wahai pak cik, apa cerita dah yang rumah kamu boleh tak terbakar ni, rumah lain semua terbakar padahal duduk sekali?" Orang tua tu jawab, "Aku bersumpah kepada Tuhanku Azza wa Jalla, dia tidak membakarnya." Maksud dia bersumpah, "Ya Allah, aku bersumpah engkau jangan bakar rumah aku." Seolah-olah nampak macam dia perintahkan Tuhan pula kan. Sebenarnya dia kekasih. Jadi Tuhan dengar doa dia tu, jadi rumah dia tak akan terbakar. Al-Hasan meneruskan riwayatnya, cerita lagi. Telah terjadi kebakaran di Basrah. Lalu datang Abu Ubaidah Al-Khawas. Beliau melangkahi, maksud dia redah api tu, dia masuk dalam api. Tapi dia tak terbakar. Maka Amir, wakil rakyat di Basrah, berkata kepadanya, "Aku lihat engkau tidak terbakar dengan api." Jawab dia, "Aku dah bersumpah dengan Tuhanku bahawa dia tidak membakar aku dengan api." Dengan sebab sumpah tu tadi, Tuhan tak bakar dia dengan api. Amir itu menjawab, "Kalau macam tu kamu berazamlah. Mintalah supaya api ni padam." Abu Ubaidah pun berazam, niatlah, dan niat padam api. Sampai peringkat itu. Jadi doa-doa yang semacam ini, doa-doa orang yang jinak hati ni, Nabi Muhammad pun pernah praktikkan. Dalam sirah ada satu peristiwa di mana tentera Islam, kalau tak salah perang Badar, perang yang mula-mula tu. Masa tu tentera Islam sikit, serba kekurangan, nampak gaya macam nak kalah lah kalau perang. Jadi Nabi Muhammad dia berdoa, kalau dalam sirah lah. Dalam sirah kata dia angkat tangan tu sampai lurus. Dua-dua tangan. Nak menunjukkan sangat doa dia tu. Biasa doa macam tu saja kan. Ni dua-dua tangan ke atas terus lurus. Antara kata-kata dia lebih kurang, "Wahai Allah, sekiranya tentera ini kamu binasakan, lepas ini tak ada siapa lah yang akan menyembah kamu lagi di muka bumi ini." Nampak macam ugutan pula kan. Dia bukan ugutan. Kita tak boleh kata yang itu ugutan. Kalau kita tak belajar, kita kata, Nabi Muhammad dia ugut Tuhan tu. Dia kata, "Tuhan, kalau kamu bagi kalah kami, lepas ni tak ada siapa yang nak sembah kamu dah. Lebih baik kamu bagi menang, jangan bagi kalah." Dah, bukan macam tu. Dia bukan macam tu. Yang ni orang yang jinak hati. Adalah Abu Hafs An-Naisaburi. Ini guru kepada Junaid Al-Baghdadi. Pada suatu hari berjalan kaki, lalu seorang hitam yang lemah akal menghadapinya. Tak apa pandai lah. Maka Abu Hafs bertanya kepadanya, "Apa yang menimpa engkau?" Orang hitam tu jawab, "Kaldai aku dah hilang, dan aku tak ada kaldai yang lain." Jadi Abu Hafs pun dia berhenti dan dia berdoa. Dengar doa dia, "Demi kemuliaan engkau, aku tidak akan melangkah." Nampak macam dia ugut tu. "Aku tidak akan melangkah. Aku tidak akan melangkah dengan suatu langkah pun sebelum engkau kembalikan kepadanya kaldainya." Sampai macam tu. Kita jangan buat macam tu, tak sampai kan. Takut binasa, mendekati kekufuran. Ni Abu Hafs ni dia dah sampai dah. Jadi dia berdoa kat situ, dia tunggu. Dia bertekad tak akan berganjak melainkan kaldai tu jumpa balik. Kata mempunyai riwayat, maka nampaklah kaldainya pada waktu itu, datang kaldai tu. Dan Abu Hafs pun meneruskan perjalanannya. Maka ini contoh-contoh yang berlaku bagi orang-orang yang mempunyai kejinakan hati, dan tidaklah bagi orang lain menyerupai mereka. Kita tak boleh nak tiru-tiru. Jangan cuba-cuba. Benda ni bila datang tu, dia datang
mengejutlah. Tiba-tiba saja, bukan boleh dibuat-buat. Kan? Kalau benda ni semua yang mereka minta boleh dapat, kenapa mereka tak minta? Islam ni tak pernah kalah. Kan? Doa mereka makbul. Mintalah. Tentera Islam janganlah pernah kalah walau sekali. Kalau engkau bagi kalah, ya Allah, aku duduk sini lah, tak mau bergerak. Tak, mereka tak minta doa tu. Maksud dia mereka ni tahu apa yang layak diminta, apa yang tak layak diminta. Bukan semua. Kan? Kalau tidak kita petikailah dah. Mereka ni doa mereka semuanya Allah kabul, mintalah tentera Islam jangan kalah langsung. Siapa tak minta? Kan? Ataupun kenapa tak minta semua orang Kristian masuk Islam belaka? Sebab mereka ni tahu apa yang layak diminta, apa yang tak layak diminta. Kenapa tak minta semua orang seluruh dunia mazhab Syafi'i belaka? Kenapa tak minta? Sebab mereka tahu ada benda yang boleh diminta, ada benda yang tak boleh diminta. Macam dayang-dayang tadi lah. Dia cakap kepada raja, tuanku, patik ni nak kalung lah, 1 kalung emas. Raja bagi. Tapi kalau dia minta, tuanku, patik nak jadi bendahara. Dayang dia tak tahu apa-apa, tiba-tiba nak minta jadi bendahara. Kena hukum pancung ke? Jadi dia tahu ada benda dia boleh minta, ada benda yang dia tak layak minta. Kata Al-Junaid, orang-orang yang jinak hati itu mengatakan dalam perbicaraan mereka dan munajah mereka, dalam doa-doa mereka, dalam khilwah mereka, akan hal-hal yang dapat mengkufurkan pada orang awam. Kalau kita dengar mereka ni punya kata-kata, punya doa, ini lain macam ni, ajaran sesat ni. Padahal mereka dengan Tuhan saja. Salah satu contohnya mungkin itulah Habib Syaikhan tu, yang kita tengok gambar tu kan. Dia dengan cara dia saja. Dia bukan dengan orang lain. Tapi ulama-ulama pun hormat kat dia. Boleh jadi dia termasuk dalam golongan ni, yang jinak hati ni kan. Pada suatu kali Junaid berkata, jika didengar oleh orang awam nescaya mereka mengkufurkannya. Mereka memperoleh kelebihan pada hal ihwal mereka dengan yang demikian. Dan itu mungkin, tak mustahil berlaku dan layak dengan mereka. Itu yang Abu Hurairah kata. Dia ni antara orang yang paling banyak meriwayatkan hadis. Dia kata yang dia buka ni baru satu bahagian. Ada satu bahagian lagi yang dia tak buka. Kalau dia buka satu bahagian lagi tu, kepala dia akan bercerai daripada badan. Seterusnya, kita tengok sikit nota tebal kita. Ada 2 artikel, kita nak tengok satu saja. Sejauh mana engkau pasti ada banyak hadis palsu dalam kitab Ihya Ulumuddin? Persoalan. Sebab ada sebahagian orang, mereka mempertikai, kata mereka dalam kitab Ihya ni banyak hadis palsu. Betul ke? Betul ke? Biasanya yang hampir semua yang duk sebar kata dalam kitab Ihya ni banyak hadis palsu, maka tak boleh dah belajar kitab Ihya. Hampir semua mereka ni tak pernah belajar pun kitab Ihya. Tak pernah kaji, tak pernah baca, yang tak pernah tengok pun ada. Yang tengok gambar kitab Ihya di internet saja. Mereka tak tahu pun apa isi kandungan kitab Ihya. Ada orang yang dia mengkaji. Kaji-kaji dia kata ada 200 lebih hadis dalam kitab Ihya ni adalah palsu, hadis maudhu. Kitab Ihya iaitu yang ditulis oleh Syekh Al-Ghazali. Kata Syekh Al-Ghazali mana pula? Dia kaji hadis tapi nama pun dia sudah tersilap. Kan Imam Al-Ghazali kita tak sebut Syekh Al-Ghazali. Syekh Al-Ghazali ni dia antaranya ulama Ikhwanul Muslimin. Imam Ghazali lah. Dia tak salah kalau kita tukar kan. Kita nak panggil Ustaz Ghazali pun boleh. Tapi tak kena lah. Biasa orang panggil Imam Al-Ghazali, Imam Al-Ghazali. Macam Sayyidina Abu Bakar. Takkan kita nak panggil Ustaz Abu Bakar. Rasa macam tak sedap kan. Khalifah Umar Abdul Aziz. Takkan kita nak panggil Cikgu Umar. Tak kena juga. Imam Syafi'i. Sesuaikah kita panggil Lebay Syafi'i? Tak sesuai. Ataupun Mu'allim Syafi'i, ataupun Ustaz Syafi'i, tak sesuai. Yang sesuai dengan dia Imam. Jadi Imam Ghazali pun macam tu lah. Ada orang ni dia kaji, dah dia tersilap. Dia kata Syekh Al-Ghazali. Bukan Imam Al-Ghazali. Muka surat yang kedua. Biasanya orang awam apabila mereka terbaca di internet
orang tulis, kata dalam kitab Ihya banyak hadis palsu, mereka terus percaya. Terus percaya. Orang awam biasalah, ada lebih percaya, terus percaya. Berapa banyak tu? 200. Jadi kita tanya, okey, dalam 200 hadis ni yang kata palsu tadi, berapa banyak yang disepakati kepalsuannya oleh para ulama hadis? Dia tak boleh jawab. Kita mesti nak cari yang disepakati, mana boleh seorang-seorang punya kajian. Kalau kaum Salafi Wahabi mereka pakai seorang tak apa. Kan? Ulama-ulama hadis lain kata hadis ini sahih. Tiba-tiba Syekh Al-Albani seorang je, dia kata hadis ini palsu. Mereka akan terima Albani kata. Yang lain tu ulama punya ramai kata sahih, Albani kata palsu. Dia ikut yang seorang tu. Kita mana boleh macam tu? Kita nak kesepakatan. Mana boleh satu orang punya kajian saja tiba-tiba kita nak ikut yang satu tu. Jadi kalau betul lah dalam kitab Ihya ni ada lebih daripada 200 hadis palsu yang ulama-ulama hadis sepakat kata palsu, berapa banyak? Tak boleh jawab. Tak tahu. Mereka sendiri tak tahu. Yang sepakat, yang tak sepakat banyak mana? Tak tahu juga. Jadi kalau tak tahu, lebih baik kita berdiam diri. Melainkan dah tahu dah, oh sepakat 100 ulama bersepakat. Kalau bukan bersepakat pun majoriti ulama hadis kata 100 ini memang palsu lah. Mungkinlah kita nak pakai. Ni dia pun tak tahu. Jadi kita nak terima kajian-kajian mereka ni jangan berpandukan kepada satu orang sahaja. Biarlah ada kesepakatan. Dalam kitab Ihya ini ada lebih kurang 5,000 hadis. Setengah orang kata 4,800, lebih kurang lah 5,000 hadis. Inilah kitab tasawuf yang paling banyak hadis. Dia kitab tasawuf tapi paling banyak hadis, bahkan lebih daripada hadis yang ada dalam Musnad Ibnu Majah. Kalau ingat pelajaran hadis kita dulu, ada 6 orang ulama hadisnya. Salah seorang dia Ibnu Majah. Yang terpercaya ada 6 orang lah yang paling utama. Hadis dalam kitab Ihya lebih banyak daripada yang dalam kitab Ibnu Majah sendiri. Jadi kalau betul lah, kita katalah baiklah, betul lah daripada 5,000 hadis ini ada 200 yang palsu. Jadi tak boleh belajar lah kitab Ihya ni. Yang ni golongan Salafi Wahabi ni dia seronok lah. Tak boleh belajar sebab ada 200 hadis palsu. Jadi tak boleh belajar. Jadi kita bagi perumpamaan yang mudah. Kita pernah cerita dah. Katakanlah dalam satu pinggan ada 5,000 biji nasi. Yang 5,000 biji nasi, kita nak makan perut lapar lah. Tiba-tiba ada 200 biji nasi yang tak elok. Kulit dia kah, entah kah, ada 200. Yang 4,800 lagi elok dalam pinggan yang kita nak makan tadi. Apa yang akan kita buat? Yang pertama, muka surat yang ketiga. Cara pertama, yang kulit-kulit beras yang 200 tadi, kita kutip, kita ketepikan ataupun kita buang. Nasi dia yang lebih 4,800 biji kita makan. Ini cara pertama. Cara yang kedua, kita makan nasi yang 4,800 dengan kulit-kulit beras yang 200 tadi tu. Makan sekaligus. Tak usah kira dah. Dalam kitab Ihya ni, palsu ke tak palsu ke, pakai belakang semua. Percaya terus. Cara yang ketiga, disebabkan ada 200 biji nasi yang tak elok, kita buang semua. Yang 4,800 pun buang, yang 200 tadi pun buang. Buang semua, tak usah makan. Ada cara mana yang kita nak ambil? Kalau ikut cara Salafi Wahabi ni, cara ketiga. Disebabkan ada 200 biji nasi yang tak elok, kena buang semua lah. Yang 4,800 pun buang. Jadi kitab Ihya ni jangan belajar dah. Kena tutup, kena hapuskan. Tapi kalau cara kita, hak 200 tadi kita tepi dah, tak usah pakai. Kita pakai yang 4,800 lagi. Itu cara kita kan. Jadi kalau Salafi Wahabi ni, dia suruh buang semualah. Sebenarnya bukan hadis tu sangat yang mereka permasalahkan. Mereka ni ada yang anti Imam Ghazali, ada yang anti mazhab Syafi'i, ada yang anti tasawuf, ada anti tarikat. Yang hadis tadi tu sekadar orang kata dia punya point saja. Dia kata ada 200 ni hadis palsu, jadi kita tak boleh pakai semua. Padahal mereka duk tentang benda-benda lain tu. Sebagai point saja. Sepanjang saya mengajar kitab ni dah 6 tahun, situ tulis 4 tahun. Sebab artikel ni dulu punya.
6 tahun dah mengajar, yang mana Imam Al-Iraqi kata palsu tu tak pakai, tak pernah pakai pun. Bahkan yang hadis yang dhaif pun seboleh-bolehnya kita tolak. Pakai hak yang sahih dengan yang hasan saja. Tak ganggu pun pelajaran kitab Ihya. Bahkan kalau yang 200 hadis tadi kita buang pun tak kacau pun pelajaran kitab Ihya. Sebab Imam Ghazali ni dia banyak berhujah dengan ayat Quran sendiri. Dia ahli Quran. Dia dari segi hadis mungkin dia ada kelemahan, tapi dia ahli tafsir. Kalau tak ada hadis pun daripada ayat Quran tu dia hurai cantik dah lengkap dah. Dia lebih dia dari segi tafsir. Jadi setakat 200 hadis tadi yang kata palsu tadi buanglah. Memang kita tak pernah pakai pun hadis palsu tu yang orang kata palsu kononnya. Nanti ada jawapan di belakang. Jadi tak patutlah kitab Ihya ni kita terus nak haramkan. Tak patutlah. Yang 200 tu kita boleh buang pun. Nasi sepinggan jangan dibuang. Yang beras-beras yang tak elok, kutip yang tu saja buang. Kemudian orang petikai pula. Biasanya kaum Salafi Wahabi lah, mereka kata Imam Ghazali ni hujung-hujung usia dia baru dia belajar menyaring hadis. Sebelum tu dia tak belajar lagi. Tapi kalau kita tengok dalam kitab Ihya, kitab yang pertama lagi, Imam Ghazali dah cerita dah tentang hadis. Bahkan dia sebut hadis Bukhari dan Muslim. Yang tu yang paling bawah kena tahu. Tingkatan paling bawah kena tahu, kenalah tahu hadis-hadis dalam Bukhari dan Muslim. Awal-awal kitab Ihya lagi. Macam mana mereka kata Imam Ghazali ni hujung-hujung nyawa dia baru belajar menyaring hadis. Hujah mereka tu tak kena lah. Satu lagi mereka kata Imam Al-Ghazali ni bila dia belajar hadis di hujung nyawa dia, dia belajar hadis dengan mendalam sampai ke peringkat boleh saring hadis. Jadi yang karangan-karangan dia sebelum itu banyak hadis palsu. Tak boleh pakai. Kalau nak pakai pun yang dia karang hujung-hujung nyawa dia. Jadi persoalan kita, kalau betul lah Imam Al-Ghazali ni pada hujung hayat dia saja baru dia ada ilmu menyaring hadis, dah tentu dia boleh perasan dalam kitab Ihya ada banyak hadis palsu. Kan? Hujung nyawa dia belajar, banyak hadis palsu. Tapi kenapa dia tak bagi satu tulisan ataupun pesanan supaya hadis dalam Ihya tolong betul hadis ni, ataupun dia betulkan sendiri. Selepas dia siap kitab Ihya, balik pada uzlah, dia hidup lebih kurang 5 tahun. Dalam 5 tahun tu kenapa dia tak betulkan hadis-hadis dalam Ihya ni? Kalau betul lah salah. Jangan-jangan dia dah belajar mendalam hadis dalam Ihya ni betul belaka. Cuma kita yang hari ini yang tak sampai kepada taraf dia, kita kata wah ni hadis ni ada salah ni. Sebab Imam Ghazali tak ada satu petunjuk pun yang dia kata dalam kitab dia yang mana-mana tolong betul hadis ni. Tak ada. Maksudnya dia tetap pertahankan kitab Ihya dia tu sampailah ke hujung hayat dia. Jadi serangan yang cuba dibuat oleh orang yang tak suka kitab Ihya ni tak berjaya jugalah. Muka surat yang ke-9. Rumusan perenggan yang kedua dari bawah. Dalam hal kitab Ihya Ulumuddin ini, khususnya dalam isu hadis palsu yang kita dah bincangkan, yang pertama, sekiranya benarlah ada 200 hadis palsu dalam kitab Ihya dan hadis-hadis itu dibuang, tak apalah. Kalau betul ada 200 hadis palsu, yang 4,800 lagi tak palsu, yang 200 tu buanglah. Hal itu tidak mengganggu langsung huraian dan objektif kitab Ihya. Apa yang Imam Ghazali nak sampaikan tetap sama juga, tak terganggu sikit pun. Jadi boleh terus membaca atau mengajarkannya. Ketepikanlah 200 hadis yang kononnya palsu tu. Jangan pula kita bersikap jahil dengan membuang atau menolak keseluruhan kitab Ihya. Disebabkan ada 200 hadis yang bermasalah, nak buang semua. Itu yang tidak bijak. Apatah lagi untuk menolak atau menjatuhkan pengarangnya, Imam Al-Ghazali. Dah 6 tahun kita kuliahkan kitab ni, belum pernah walau sekali pun guna hadis yang kononnya kata palsu yang 200 tadi, tak pernah pakai pun. Dan sikit pun tak terganggu pelajaran kita. Maksudnya masih boleh pakai kitab Ihya.
Yang 200 hadis tu tak mau pakai, tak apa, jangan pakai. Tak ganggu sikit pun. Yang kedua, ada pengkritik dan pentaklid. Pentaklid ni dia ikut sajalah apa orang cakap, dia percaya terus. Mengakui yang Imam Al-Ghazali ada ilmu hadis mendalam, sekurang-kurangnya di penghujung usianya. Tapi ternyata tak ada walau satu hadis pun dalam kitab Ihya yang cuba correction, yang cuba diperbetulkan semula oleh Imam Ghazali. Kan, kalau betul dia hujung hayat dia tu dia mahir ilmu menyaring hadis, dah tentulah dia saring hadis-hadis dalam kitab Ihya dia. Tapi dia tak buang satu pun. Sama ada melalui perbuatan dia buat sendiri, tak ada, ataupun melalui kata-kata, tak juga, ataupun melalui isyarat. Dia karang kitab lain, dia tulis dalam kitab tu, dia kata dalam kitab Ihya ni ada hadis bermasalah ke, dia tak pernah cakap. Ataupun dari amanat dan sebagainya. Umumnya cakap, bagi Imam Al-Ghazali yang dikatakan mendalam ilmu hadisnya itu, hadis-hadis dalam Ihya tidak ada yang palsu. Kalau ada yang palsu, dah tentu dia akan cuba apa betul. Sebab mereka kata, oh Imam Ghazali di hujung hayat dia mahir hadis. Tapi kenapa dia tak betul pun walau satu hadis dalam kitab Ihya? Takkan tak sempat kot, ada 5 tahun masa. Kalau kita lah, kita tulis satu kitab, tiba-tiba kita terjumpa, ada 200 hadis palsu dalam kitab aku ni, kita nak betul tak? Dah tentu kita nak betul. Kurang-kurang pun kita kata tarik balik buku-buku saya ni, jangan pakai dah. Bakar siapa ada bakar. Jual kat saya balik pun tak apa. Ni Imam Ghazali, takkanlah dia nak biar kot hadis palsu dalam masyarakat. Jadi maksud dia tak ada hadis palsu sebenarnya. Yang lebih menguatkan hujah kita, yang ini jarang orang sebut. Ada satu orang ulama, ni ulama zaman sekarang ni lah, kebelakangan ni. Nama dia Syekh Muhaddith Muhammad Al-Hafiz Abdul Latif Salim At-Tijani. Dia ni ulama hadis. Dia buat satu kitab, bukan satulah, sebab kitab dia berjilid-jilid, banyak jilid. Dia takhrij hadis-hadis dalam kitab Ihya. Dia kaji dari mana hadis-hadis ni datang. Sebelum ni Imam Al-Iraqi buat, dah lama dulu. Yang ni Syekh Salim At-Tijani dia buat pula. Nama kitab dia Nurul Yaqin. Tak jumpa. Yang ada kat saya dalam bahasa Arab jilid pertama. Itu pun 2 kitab saja. Daripada 40 kitab dalam Ihya ni 2 kitab. Hak lain-lain tu tak tahu. Berapa banyak dia punya jilid tu. Dia kaji. Sebab bahasa Arab, jadi nak baca tu lambat, susah. Cuma pernah satu orang kenalan dia bagi tahu. Tok guru dia kata, hasil daripada kajian Syekh Abdul Salim At-Tijani ni, hadis-hadis dalam kitab Ihya semua dia jumpa. Yang ada orang kata ada 200 hadis tak jumpa, jadi boleh jadi palsu lah. Semua dia jumpa, kecuali 3 hadis. Dan 3 hadis itu pun dia tak berani nak kata palsu, melainkan dia bagi komen, dia kata belum ditemui. Dia berhati-hati, dia tak berani kata palsu. Dia kata belum jumpa. Ya, orang kata dalam kitab Ihya banyak hadis palsu. Dia tak ada, dia jumpa semua. Tak ditemui, 200 tak jumpa, dia jumpa. Kecuali 3, itu pun dia tak berani kata palsu, dia kata belum ditemui. Jadi ringkas cakap, hadis-hadis dalam kitab Ihya ni tak ada masalah sebenarnya. Tapi tak apalah, yang mana orang kata daif, mana orang kata palsu, kami tak pakai, tak apa. Cukup pakai ayat Quran, huraian Imam Ghazali dengan hadis yang sahih dan hasan. Yang tu pun dah boleh sampai lah apa yang Imam Ghazali nak sampaikan. Tak terganggu pun pelajaran kitab Ihya kita ni tadi. Jadi ringkasnya, hadis-hadis yang disepakati palsu dalam kitab Ihya ni, ringkas cakap sebenarnya tak ada. Sebenarnya tak ada. Wallahu a'lam. Jadi rasanya pelajaran kita ni sekadar itu saja. InsyaAllah sambung dalam pelajaran yang akan datang. Salah dan silap mohon banyak-banyak maaf. Wallahu a'lam.